Hello teman-teman, tengok teman-teman, ini seluai segar kapit. Hari ini kita membeli seluai halus, seluai kecil, semua saiz kecil. Kita nak paiskan dan apabila jenis ini dipais, dia terus dapat dimakan dari kepala, tulang sampai ke ekor. Tengok orang kapit buat halus macam ini, semua sudah buang perut. Tengok. Dapat saja terus buang perut. Tengok. Halus-halus pun dia orang buang perut. Tengok. Memang keunikan dia. Kalau dapat terus buang perut. Tengok. Halus-halus pun buang perut. Kebersihan dia terjamin dan cukup segar. Tengok. Tidak adalah kita tengok seluai itu lembut, hitam, berbau. Ini langsung tidak berbau. Tidak ada bau busuk lah. Bau ikan ada lah. Tengok. Semua baru dapat terus buang perut. Halus ini. Hampir saiz ikan pusuk. Tengok. Pun buang perut. Tengok. Pun dibuang perut. Ini kita nak paiskan. Buat dalam dua pais. Pais dengan api perlahan, beri masin dengan beri garam dengan ajinomoto saja, tidak ada banyak campur. Tengok, cukup segar. Tengok, nadai bentut-bentut ke orang. Tengok, baru dapat. Tengok, putih bersih. Saiz ikan pusuk yang besar itu. Okey, teman-teman, jadi saya nak bersihkan. Lepas bersihkan ini, saya tuskan. Lepas tus, baru saya geramik dengan garam, ajinomoto. Lepas itu bungkus dengan daun pisang. Kemudian barulah saya paiskan dia. Jadi seluai ini seluai spesial. Susah nak dapat di tempat lain. Susah. Saiz ini. Ini memang saiz dia. Okey? Kecil. Yang sebelum ini saya beli saiz besar. Okey. Okey teman-teman, teruskan menonton. Teman-teman, ini dia ikan seluai sudah dibungkus dengan daun pisang. Daun pisang itu layukan dulu di panas matahari ataupun dapur gas. Supaya lembut tidak pecah macam ini. Lembut. Lepas tu kita bungkus. Setiap lapisan tu setiap pais itu 2 lapisan saja cukup. Lepas itu kita masukkan dalam periuk dan panaskan dengan api kecil. Lepas ini kita tutup tutup dengan penutupnya supaya semua uap dia berpusing dari bawah ke atas dan ia masak sama rata. Satu kali saja kita balikkan, tukar posisi. Okey. Ini dia, api kecil saja. Itu sudah berbunyi. Okey, teman-teman. Teruskan menonton. Kita tunggu sehingga dia masak. Hello, teman-teman. Inilah rupa pais ikan seluai yang sudah masak. Ada 3 bungkus kita buat tadi. Tengok. Inilah rupa dia yang sudah masak. Seluai halus sebesar ikan pusuk ataupun sebesar ikan bilis. Tengok saiz dia, teman-teman. Ini dia. Tengok saiz dia. Enaknya sehingga menjilat jari. Tak ada satu pun bahagian yang dibuang. Dari kepala sampai ekor. Dari sisik, kulit sampai tulang. Dari isi sampai perut. Sampai biji mata. Okey, semuanya lembut.
kalau dibuat macam ini. Dia macam separuh steam tapi dia kering. Nah, itulah semua tulang, kepala, semua lembut. Oke teman-teman, selamat menjamu selera teman-teman. Kita tutup dulu sementara menunggu satu lagi menu istimewa yang hampir masak, tapi saya tidak tunjukkan tadi ya. Ini cukup selamat dari sangga dan sebagainya. Ini dia menu paling istimewa, buah petai goreng belacan ataupun sambal buah petai. Buah petai campur dengan cili hijau, cabai hijau, belacan dan pusuk. Memang susah untuk dibilang. Memang susah mau cakap ya ini. Susah mau cakap. Tengok. Campur cili hijau. Cili hijau, pusuk, buah petai, and belacan. Belacan istimewa dari Bintulu. Rangup teman-teman. Buat tanya krop rangup. Kami yang ngamasin, sih. Jauh. Oke teman-teman, terima kasih diucapkan kepada teman-teman yang telah menonton. Dari mula sehingga akhir. Oke, sila subscribe Cikgu Syamya Channel.